Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun bin Zadul Muta'alim. Tajuk yang diberikan oleh saya ataupun soalannya berbunyi, sila analisis tingkah laku yang dikemukakan oleh tokoh yang terkenal, tokoh Islam yang terkenal dalam mengatasi isu keruntuhan akhlak ataupun keruntuhan moral pada masa kini. Jadi tokoh yang saya pilih untuk melaksanakan pembentangan ini ialah Syekh Daud Al-Fatani. Jadi mari kita teruskan dengan penerangan tentang Syekh Daud Al-Fatani serta keruntuhan akhlak yang berlaku pada masa kini. Baiklah, pertama sekali kita mesti mengenali siapakah Syekh Daud Al-Fatani. Jadi kalau kita dengar Syekh Daud Al-Fatani ni merupakan nama yang tidak asing lagi di alam Melayu kita. Di mana kalau kita tengok Syekh Daud merupakan salah seorang ulama yang paling terkenal pada zaman beliau. Ataupun kalau kita tengok daripada sekarang pun sampai masa sekarang masih banyak karya-karya beliau yang kita boleh dapati di majlis-majlis ilmu ataupun di masjid-masjid ataupun di pengajian-pengajian. Terlalu banyak karya-karya beliau yang tersebar meluas di seluruh alam Melayu. Nama asal beliau ialah ataupun nama penuh beliau ialah Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Idris Al-Fatani. Di mana beliau telah pun dilahirkan di Kreset, iaitu di wilayah Thailand, iaitu pada tahun 1720 Masihi. Dan beliau ini memegang pengajian yang sangat lama ataupun kronologi pengajian beliau ini merupakan sangat panjang. Beliau mengaji dengan ramai orang ulama, ramai orang guru-guru beliau, dan pelbagai tempat telah pun beliau pergi. Dan pada awalnya beliau telah pun belajar ataupun mengaji pengajian pondok di sekitar Siam ataupun di sekitar Thailand. Kemudian beliau telah pun pergi ke Mekah dan juga Madinah dan telah berguru dengan lebih ataupun telah pun belajar di sana lebih daripada 30 tahun. Dan seorang guru beliau yang paling terkenal dan yang paling alim ialah Syekh Muhammad bin Abdul Al-Karim. Dan setelah beliau habis ataupun tamat pengajian di Mekah dan juga Madinah, beliau pulang semula ke tanah Melayu dan juga mula untuk pulang ke Patani dan mula untuk mengajar di sekitar Patani. Kemudian kita mahu melihat pula kepada apakah karya-karya Syekh Daud Al-Fatani ni yang terkenal. Kalau kita tengok Syekh Daud Al-Fatani banyak mengarang kitab daripada pelbagai disiplin ilmu, fiqh, aqidah, tasawuf, akhlak dan sebagainya. Namun antara kitab-kitab beliau yang terkenal antaranya ialah Munyatul Musalli, kemudian Bughyatul Talib dan juga Furu'il Masail. Ini adalah antara kitab-kitab beliau daripada sekian banyak kitab-kitab beliau yang telah pun beliau karang. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian kita masuk kepada topik perbincangan kita yang asal, iaitu tentang isu keruntuhan akhlak. Baiklah, sebelum kita melihat kepada isu keruntuhan akhlak yang berlaku, mari kita kupas sedikit bagaimana pandangan Syekh Daud Al-Fatani berkaitan dengan akhlak Islamiah. Secara umum lah kita terangkan. Ini saya ambil daripada kitab Hidayatul Muta'alim. Baiklah, yang pertama, Syekh Daud Al-Fatani menekankan bahawa kepentingan akhlak itu haruslah mencapai kesempurnaan iman dan martabat taqwa melalui akhlak zahir dan batin. Di mana Syekh Daud menekankan tentang dalam mencapai tahap tingkatan akhlak ataupun taqwa itu haruslah melalui peningkatan secara zahir maupun batin, secara dalaman ataupun luaran. Kedua-duanya mestilah seiring dan kedua-duanya mestilah elok dan baiklah supaya dapat membentuk seorang insan yang bertakwa. Yang kedua pula, Syekh Daud Al-Fatani telah pun menggariskan tentang hak-hak dalam kehidupan, yakni hak-hak sesama manusia, sesama Muslim, sesama jiran dan sebagainya. Di mana di sini Syekh menekankan bukan sahaja tentang hubungan kita dengan Allah, namun hubungan kita juga sesama manusia. Jadi akhlak itu sesama manusia dan juga sesama Allah. Jadi yang penting juga ialah kita menjaga hubungan kita sesama manusia, sesama masyarakat. Baiklah, yang ketiga, Syekh telah pun menggariskan tentang dosa-dosa besar yang sewajibnya bagi orang mukmin menghindarkannya, sama ada dosa kategori anggota zahir maupun yang batin, supaya beroleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Di mana kita sebagai seorang Muslim, bagi mencapai tahap akhlak yang sempurna, akhlak Islamiah, tahap akhlak seorang Muslim yang baik, kita ni perlulah menghindarkan diri kita daripada dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar telah lagi lah kita kena hindarkan. Jadi di sini Syekh juga menekankan tentang pentingnya untuk kita ni menjaga diri kita daripada sebarang dosa-dosa, sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi mari kita lihat pula apakah itu isu keruntuhan akhlak
yang berada dalam umat kita pada masa kini. Okey, jadi kalau kita tengok pada era globalisasi ini, terlalu banyak isu-isu keruntuhan akhlak yang berlaku. Kalau kita tengok dengan adanya ideologi baru, dengan adanya gadget, dengan adanya fahaman-fahaman yang membimbangkan kita sebagai umat, okey, kita melihat isu keruntuhan akhlak ini seharusnya diatasi oleh pendakwah-pendakwah ataupun orang-orang yang beragama, orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni dia seharusnya menjadi benteng, yang seharusnya menjadi penegur ataupun pendakwah lah senang cerita, untuk memastikan isu-isu keruntuhan akhlak ni dapat diatasi dan juga dapat ditangani supaya umat kita dapat diselamatkan. Yang pertama kita akan lihat iaitu pengaruh globalisasi dan media sosial, di mana isu globalisasi dan media sosial ni merupakan antara isu yang besar lah dalam masyarakat kita pada zaman sekarang, di mana kita pada hari ini tak dapat hidup tanpa media sosial, tanpa handphone, tanpa gadget. Jadi perkara-perkara inilah yang akan membuatkan bertambahnya ataupun terbukanya ruang-ruang untuk berlakunya keruntuhan moral, keruntuhan akhlak di situ. Kerana kalau kita tengok handphone boleh menyebabkan ketagihan, boleh menyebabkan berita palsu, boleh menyebabkan penipuan dalam talian, boleh menyebabkan pornografi dan sebagainya. Perkara-perkara ini yang membawa kepada keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat, terutamanya kepada anak-anak muda. Yang kedua ialah kemerosotan nilai kekeluargaan. Jadi kalau kita lihat pada zaman kini pun kadang-kadang keluarga itu pun dah porak-poranda. Keluarga pun dah kacau bilau. Jadi ini sangatlah tidak baik dan sangatlah buruk, kerana Islam itu merupakan agama yang mementingkan kekeluargaan, kan? Di mana Islam pun mementingkan silaturahim antara ahli keluarga, mementingkan adab dengan ibu bapa, mementingkan adab dengan Muslim, dengan anak-anak. Jadi apabila runtuhnya institusi kekeluargaan, maka runtuhlah nilai masyarakat pada hari ini. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam suatu keluarga itu ataupun dalam institusi kekeluargaan, anaknya tidak mendengar cakap, anaknya melawan cakap ibu bapa. Dan kalau kita lihat pada zaman sekarang, bukan sahaja anak itu yang tidak menunaikan hak-haknya, malah ada juga ibu bapa yang tidak menunaikan hak-hak sebagai ibu bapa. Ini lagi parah dan juga lagi memberikan kesan yang buruklah terhadap masyarakat. Dan seterusnya ialah penambahan kes jenayah dan juga rasuah. Jadi ini saya ambil daripada konteks yang lebih besar, iaitu konteks organisasi ataupun konteks kepimpinan ataupun konteks atasan, di mana perkara seperti rasuah, jenayah pecah kuasa, pilih kasih ataupun jenayah di dalam sesebuah organisasi sangatlah buruk, sebab ia boleh menyebabkan keruntuhan moral, keruntuhan masyarakat secara keseluruhan. Kalau kita tengok tadi, yang pertama kita dah sentuh tentang individu, iaitu handphone, telefon bimbit dan sebagainya, itu individu. Yang kedua ialah keluarga yang seperti mana kita kupas tadi. Dan yang ketiga ialah masyarakat ataupun kepimpinan itu sendiri. Jika atasannya itu tidak elok, maka buruklah orang bawah itu. Kata pujangga Arab, islahur ra'yah bi islahir ra'i. Islahnya ataupun baiknya sesuatu masyarakat itu ialah dengan baiknya pemimpin itu. Jadi apabila pemimpin pun sudah terpalit dengan isu-isu keruntuhan akhlak, maka habis hancurlah sebuah siasat ataupun sebuah negara Islam. Dan yang terakhir ialah gejala sosial yang tidak sihat, di mana ini kita fokuskan kepada anak-anak muda dengan gejala merokoknya, vape-nya, dengan gejala melepaknya, gejala rempitnya. Kita sedar bahawa anak muda ini merupakan pemangkin kepada negara. Anak muda ialah pewaris kepada para pemimpin. Anak muda ini ialah masa depan negara. Jadi apabila kita melihat anak muda sekarang ini sibuk dengan bercintanya, couple-nya, sibuk dengan pelbagailah gejala-gejala sosial, kita melihat bagaimana negara kita akan membangun pada suatu hari nanti apabila kita melihat anak muda pada masa kini sudah sedemikian rupa, sudah tidak akhlak, sudah tiada padanya asasiah. Okay, jadi bagaimana kita mahu membentuk sebuah negara yang Islamnya, yang mana dapat ditegakkan Islam padanya apabila kita melihat anak-anak muda seperti itu. Jadi inilah fungsi kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang Muslim dalam menegur dan membina negara yang lebih Islamik, negara yang lebih sejahtera melalui penerapan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai tasawuf dalam masyarakat secara umumnya. Baiklah, kita sudah pun melihat tadi tentang bagaimana isu-isu keruntuhan akhlak ini memberi kesan kepada kita sebagai masyarakat Muslim. Jadi kita teruskan kepada tajuk utama kita pada hari ini ataupun fokus utama kita, iaitu apakah solusi kepada isu keruntuhan akhlak berdasarkan ataupun mengikut pandangan ataupun mengikut panduan Syekh Daud Al-Fatani. Jadi kita melihat kepada poin yang pertama, iaitu pendidikan akhlak sejak kecil. Kalau kita lihat, isu-isu keruntuhan akhlak yang berlaku ini bermula daripada sekecil-kecil
institusi, iaitu serendah-rendah institusi ialah institusi kekeluargaan daripada keluarga itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kepada Syekh Daud Al-Fatani, beliau telah pun mendapat didikan, beliau telah pun mendapat dorongan, bimbingan daripada keluarga beliau, di mana ayah beliau merupakan seorang ulama, dan ahli keluarga beliau sangat menyokong ataupun sangat mendorong beliau lah dalam menuntut ilmu, dalam keluar mengaji dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, kehidupan Syekh Daud Al-Fatani ini telah pun dibentuk, diasuh sejak kecil lagi sebagai seorang yang sangat mementingkan ilmu, sangat mementingkan akhlak. Jadi keluarga ini sangat memainkan peranan dalam membentuk seorang individu yang berwibawa, yang bersahsiah. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Masih kecil itulah waktu yang paling sesuai untuk kita didik, untuk kita tarbiyah, kerana hati mereka masih lembut. Ya, mereka masih lagi boleh mendengar kata, mereka masih lagi boleh menerima pandangan, boleh menerima teguran. Sebab itu perlulah didikan daripada awal. Yang kedua ialah menghidupkan nilai keimanan dan ketakwaan dalam masyarakat. Kalau kita lihat dalam konteks Syekh Daud Al-Fatani ini, beliau sangat aktif dalam bermasyarakat. Ada sebuah kisah di mana Syekh telah pun membeli sebuah rumah di Madinah untuk ditempatkan para jemaah haji di situ. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa Syekh Daud Al-Fatani ini merupakan seorang yang sangat berjiwa besar, di mana beliau memikirkan tentang masyarakat, beliau memikirkan tentang orang di sekelilingnya, sehingga beliau sanggup mengorbankan hartanya, mengorbankan masanya untuk berkhidmat kepada masyarakat. Di sini kalau kita lihat kepada konteks isu keruntuhan akhlak, kita sebagai seorang Muslim perlulah mempunyai jiwa, perlulah mempunyai perlulah melihat, memandang ke hadapan, iaitu dengan melihat bahawa kita perlulah menjaga tepi kain orang, ataupun istilahnya melihat kepada masyarakat, menegur masyarakat, masuk ke dalam masyarakat, ya, dalam berdakwah, menyampaikan risalah-risalah Islam. Contohnya, kalau kita lihat jiran kita, kita lihat jiran kita tidak menutup aurat ketika keluar rumah. Kita sebagai masyarakat Muslim yang prihatin, masyarakat Muslim yang mempunyai iman, kita perlulah menegur. Kerana itulah fungsi sebuah masyarakat. Sebuah masyarakat dalam Islam perlulah saling menegur, saling melengkapi, saling menyebarkan bi'ah Islamiyah, bi'ah solihah dalam sesuatu komuniti. Seterusnya, untuk mengatasi isu keruntuhan akhlak tidak asasnya mestilah kita ini sentiasa menambah ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, di mana ilmu ini, kata para ulama, adalah benteng kepada kemaksiatan, kepada segala keburukan. Dengan adanya ilmu, dengan adanya iman, kita dapat memantapkan diri kita ini dengan lebih baik, ke arah menjadi yang lebih baik. Jadi kita lihat Syekh Daud Al-Fatani ini merupakan seorang ulama yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Di sini nak menekankan bahawa kita sebagai seorang Muslim perlulah mempunyai ilmu pengetahuan, minat terhadap ilmu, minat terhadap agama, kerana ilmulah yang dapat menjadi benteng kepada keruntuhan-keruntuhan akhlak yang mungkin berlaku dalam masyarakat. Jika seorang itu sudah berilmu, sudah ada pengetahuan, sudah ada takwa, sudah pasti dia tidak akan berani untuk mencuba melakukan perkara-perkara yang di luar tabi'i, di luar pada kebiasaan, di luar daripada norma masyarakat. Dan yang terakhir ialah memurnikan jiwa dan cinta kepada akhirat, di mana kalau dalam konteks akhlak ini penghujungnya ialah akhirat, penghujungnya ialah iman, penghujungnya ialah takwa. Jadi apapun, takwa itu adalah yang pertama. Jadi konteks Syekh Daud Al-Fatani ini ialah beliau ni seorang yang sangat mementingkan keilmuan tasawuf ataupun penyucian hati ini, penyucian jiwa. Jadi beliau banyak memperkatakan tentang kemurnian jiwa dan kecintaan kepada akhirat, zuhud dan sebagainya. Di sini nak menekankan bahawa dengan akhiratlah kita mampu menjadi insan yang lebih baik, insan yang bertakwa, insan yang dapat menghindarkan diri kita daripada akhlak-akhlak yang buruk dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalau kita lihat, mana mungkin seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, seseorang yang bertakwa, seseorang yang mempunyai jiwa yang bersih, mana mungkin dia akan melakukan sesuatu yang dilarang dan ditegah oleh agama. Oleh itu, perlulah kita ini sentiasa muhasabah diri, memurnikan jiwa, meletakkan kecintaan kita hanya kepada akhirat, kerana akhiratlah penghujungnya, akhiratlah penamat kepada segala apa yang kita lalui daripada kehidupan kita di dunia. Penghujungnya ialah akhirat. Jadi saya rasa setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Maaf jika ada sebarang kesilapan, kekurangan, kekhilafan. Yang baik hanyalah daripada Allah, yang buruk, yang silap, yang kurang daripada diri saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.